Apakah ilmu yang paling penting kita nak belajar? Ilmu yang paling penting adalah ilmu cekal dan ilmu sabar. Sebab ada banyak kali saya rasa nak give up. Disebabkan Ustaz, I ada banyak challenges. Dengan orang cakap I tak pandai, dengan orang cakap I tak boleh belajar. Dengan masuk accounting firm tu, diorang macam cakap I tak fokus. Tapi semasa I masuk dalam firma pelaburan, disebabkan saya suka sangat apa yang saya buat, tiba-tiba otak saya berkembang tahu Ustaz. Tiba-tiba masa I baca, I boleh serap ilmu tu tahu Ustaz. Mudah je. Mudah aja. So, I think one of the most important things is cari apa yang you suka buat. Macam mana pula dengan isteri tuan? Jujur I cakap, time tu dia kata as long as I boleh bayar untuk expenses rumah, komitmen rumah semua, dia okay, dia bagi green light. So dia open lah. Dia open. Yelah dia pun faham kita lah kan, keadaan kita. Mm-mm. Dan kita pun berhenti dari itu pun bukan sebab dia nak tukar jadi content creator. Tapi sebab company dia tutup kan. MCO. Ya, so sebab tu pada masa itu Tuan Adnan ubah fikiran lah apa Betul. yang boleh dia survive. Sebab tu boleh content creator. And another thing that happened yang really change my mind adalah saya nampak kawan-kawan atau kawan kepada kawan yang tiba-tiba semasa MCO meninggal pada umur 40, pada umur 45, pada umur 50. Muda-muda Ustaz, muda-muda. So time tu, I pun duk fikir, adakah saya akan happy dengan apa yang saya buat? Sebelum ini memang suffer Ustaz. Dekat sekolah suffer, universiti suffer. Lepas tu buat accounting suffer. Yang time I gembira apabila saya buat pelaburan. Cumanya apabila saya nampak bagaimana skill saya boleh menolong orang, adakah saya duduk untuk make money atau saya duduk untuk mengajar? So jadi tuan manfaatkan lah. I nak lah kalau boleh. Anda tengah cari bahan bacaan terbaik untuk Ramadan ini, inilah masanya. Dapatkan e-book Ramadan kita, jangan sampai hangus. Tulisan yang besar, mudah dibaca di handphone, bahasa santai, ringan tapi padat dengan ilmu, desain menarik, sedap mata memandang. Sekarang tengah harga promosi RM50 sahaja, percuma. E-book 7 resepi bahagia Tadabbur Surah Al-Insyirah, e-book pengurusan kewangan dan Zoom kelas eksklusif bersama Adnan Hasbi dan Hakim Darna. Inilah peluang terbaik untuk manfaatkan Ramadan kita dengan ilmu bermanfaat. Jangan tunggu lama sebab promosi ini terhad. Klik link di bio.